Untuk yang tak dapat join. Okay. Alright, so kita nak cerita sikit lah pasal IPO. So, pasal semua pernah saya ikut, tak ada apalah. Okay, so ni antara benda yang kita nak cerita malam ni. Kita tengok setakat mana sempat lah. Sebab saya target sampai 10.30 ni. Saya tak nak lama-lama juga. 10.30, 10.40 macam tu lah. Okay, alright. So, bila kita nak cerita pasal IPO, first kali kita kena tahu saham tu apa lah. So saham ni kalau ikut by definisi dia adalah saya rasa hari tu saya dah pernah cerita tapi tak apalah saya cerita dah sekali lagi sebab saya rasa ada yang baru first time join. So jadi saham ni adalah perkongsian hak milik dalam sesebuah company lah. So contoh macam saham-saham mungkin yang famous Mr. DIY, TNB, apa lagi, Petronas Dagang, um, dan banyak lagi lah. So basically saham-saham ni kita boleh beli dekat Bursa Malaysia lah. Okay. Cuma beza dia dengan IPO. Okay. So nak jadikan cerita ni, IPO ni adalah saham yang baru buka kepada orang awam. Orang awam ni macam kita lah. Kita ni macam saya sendiri pun kira orang awam lah. Kira pada public. Bahasa Inggeris sebut public tapi kita terjemah bahasa Melayu panggil orang awam lah. Okay. Alright. So, apa kelebihan yang beli IPO ni? Okay, so kelebihan dia, ni lah, ada apa kita boleh beli rendah daripada harga yang sebenar, lagi senang nak jual, dan dia jarang rugi lah. Nak kata tak ada rugi langsung tu mustahil kan? Tak ada rugi langsung tu tidak lah. Tapi ada, dia jarang lah ruginya. So, saya rasa mungkin ada yang dah pernah ada pengalaman. Kalau yang dah ada pengalaman, mungkin tahulah macam mana rasanya tu. Tapi ada juga yang rugi. Okay? Cuma kelemahan dia, dia ada kena ada malam ni saya nak cerita yang kena ada modal lah. Okay. Yang kedua, kelemahan dia juga dia ada kota untuk apply. Yang mana kita kalau kita beli tak semestinya dapat. Cuma dia tengok musim lah. Sekarang ni kalau kita apply, dia mohon kan, kita minta kemungkinan besar dapat disebabkan market sekarang orang tengah takut dengan market IPO sekarang. So kemungkinan besar kita akan dapat lah. Okay. Tapi tak apa nanti kita cerita lepas ni sikit. Alright. Okay, so seterusnya apa benda yang kena ada untuk buat IPO ni? So yang pertama buka akaun CDS lah, saya rasa semua dah ada. Okay, sebenarnya kena tahu sikit lah kos-kos yang terlibat dalam saham. Okay, biasa kos dalam berapa kos ni? Tak silap kalau nak beli IPO tu kena bayar RM1. RM1, lepas tu bila kita nak jual saham tu bayar dalam berapa? Dalam RM8 something lah. So lebih kurang dalam RM9 lah basically kos. Tu je lah kosnya. Lepas tu modal tu masing-masing lah. Ni modal ni masing-masing punya modal kan. Okay. Tapi kat bawah tu saya dah tulis modal pelaburan. Okay. Lepas tu ni kena tahu sikit lah analisa saham yang mana kita akan tengok sedikit kita sebut fundamental analysis dan juga technical analysis lah. Tapi saya tak cerita detail, saya just cerita sikit je sebab panjang nak cerita semua. Okay, yang kelima ni kena sentiasa gigih dan usaha lah untuk berada dalam komuniti saham kita ni. Right. So ni broker-broker yang ada. So kita pakai UOB Cajun ataupun FCU Trade. Right. So jadi bila kita nak apply IPO ni, nampak memang benda baru bagi saya. IPO ni tak bagi apa. Okay, tak apa, tak apa. Saya nak go through laju ni sebab saya nak kejar masa. Jadi nanti kalau kata saya laju, mana yang tak faham, terus tanya dalam ruang chat. Saya akan buka lah. Sebab saya memang nak go laju ni. Kalau yang baru masuk terlepas, boleh tanya balik. Tak apa, tanya je. Nanti saya catch up. Okay. So, okay, bank atau broker mana boleh apply IPO? So, kita boleh beli IPO, boleh. Yang ni yang saya dah tulis. So, yang tak ada dalam ni, yang tak boleh lah. Maksudnya, ni dalam ni ada M Plus kan. Kalau siapa tahu M Plus, tak tahulah. Tapi UOB tak ada. UOB saya tanya dengan saya punya broker, dia kata by dalam tengah tahun. Tengah tahun ni baru boleh beli melalui UOB. Buat masa ni belum lagi lah. Buat masa ni belum lagi. Tapi ni yang boleh lah. Okay. Alright. So cara nak beli IPO ni ada dua lah. Satu melalui MITI. Yang MITI kita dah cerita bulan lepas dah cerita. Panjang juga saya tak cerita lah kali ni. Saya nak fokus yang kali ni saya nak fokus pada bank. Yang hari ni saya nak fokus pada bank yang broker. Hari tu memang saya cover habis MITI. So nanti saya bagi recording lah kalau siapa nak tengok sekali lagi. Nanti saya share lagi. So malam ni saya nak cover yang bank yang broker. Alright. Okay. Ni yang MITI lah. Okay. Apa lagi? Okay. So saya nak cerita sikit flow dia lah. Flow basically. Flow IPO ni. So dia ada 3 flow lah. Yang pertama IPO ni, saham IPO ni dia akan keluar melalui MITI dulu. Okay. Yang kedua dia akan keluar melalui bank. Okay. Dia keluar melalui bank. Yang ketiga, aduh, alamak tak jadi.
Okay, yang ketiga dia akan listing lah pada hari listing. So dia ada tiga step. Maksudnya mula-mula MITI, yang kedua bank, lepas tu dia masuk listing. Dia masuk listing dalam bursa lah kita kata. Listing dalam bursa. So ni tiga step IPO. Macam tu. Alright. So macam saya sebut sini lah. Kalau MITI kita apply, kita tak pakai modal, pakai dokumen. Tapi bank ni kalau kita apply, pakai modal. Macam tu. Tu beza MITI dengan bank lah. So beza MITI dengan bank adalah MITI tak pakai modal, dia pakai dokumen. Bank pakai modal. Macam tu beza dia. Okay? Alright. So, timeline IPO ikut turutan ni, biasa MITI ni boleh tengok dekat Telegram nota saham IPO. Saya pernah share sebelum ni, sekejap. Saya share sekali lagi. Saya recommend jugalah masuk Telegram tu. Tu bukan saya punya tu. Uh, Ustaz ke saya tak silap dia punya lah. Sekejap saya share full screen ni. Nampak tak? Screen Telegram yang saya tengah buka ni. Ada nampak ke? Nampak, nampak. Nampak eh? Yep. Okay. So, alright. Ni. Nanti all boleh masuk dekat dalam Telegram ni. Ni. Telegram nota saham IPO. Recommend untuk masuk lah. So, biasa mana-mana IPO dia akan diumumkan dalam ni lah. Saya pun memang usually saya tengok kat sini je. Saya tak tengok tempat lain. Ni lubuk saya lah ni. Nanti just cari je nota saham IPO. Sekejap. Saya bubuh dalam grup. Mana grup kita ni? Ini, okay. Tak di sini. Alright. Okay. So tu dah letak dah. Boleh join lah. Recommend untuk join. So biasa memang saya akan tengok sini je. So kita tengok contoh MITI kan. Kita cuba cari macam ni MITI. Ni nampak tak? Dia akan keluar tawaran IPO baru di MITI. Lepas tu dia ada tarikh dia. Ni tarikh buka permohonan, tarikh tutup permohonan. Ni MITI lah. So tak apa. Sekarang saya tak nak cerita MITI. Saya nak cerita yang bank. Okay. So sekarang ni kita nak tengok yang latest kat bank. Okay. Yang bank cuba scroll. Maksudnya kalau saya, apa yang nak buat? Masuk grup ni, cari scroll ke atas. Cuba tengok tarikh tawaran IPO baru. Tengok keyword dia tawaran IPO baru. Okay. Tapi cari yang public. Public atau bank. MITI ni boleh juga MITI. Tapi sebab ni kena tengok pada tarikh tutup. Tarikh tutup dia 28 Mac. So hari ni 7 April. Dah lepas lah. Tak ada dah lah. So tak boleh. Kita tak boleh apply lah. Dah habis kan. Itu MITI lah. Okay, kita scroll atas. Tengok ni. Tawaran IPO baru di MITI. Bila ditutup? Tutup 18 Mac. Dah tutup lah. Terlepas. Okay. Scroll lagi atas. Tawaran IPO awam. Sumi Saujana. Tengok tarikh tutup bila. Tarikh tutup ni 25 Mac. Hari ni 20, hari ni berapa ni? Tarikh tutup 25 Mac. Dah lepas lah. Pun dah lepas juga Sumi. Mana kita lepas Oh, semua dah lepas. Ni pun dah lepas, dah lepas. Ada satu tak lepas lagi mana ni? Dia tak masuk lagi sini. Nampak gaya tak masuk lagi. Ada satu yang tak lepas lagi. Oh, dia tak update Jarang tak update. Biasa dia update je. Ada satu IPO kuku tak update. Lah tak update. Okay, kalau tak update kita masuk Telegram ni pula. Dia ada beberapa Telegram lah mesti. Dia ada satu lagi. Ni. Ni ke Saya lupa yang. Yang ni ke yang mana yang saya tengok semalam tu. Alamak saya tak ingat nama Telegram tu. Saya lupa pula nama Telegram tu apa. Tapi biasa tu lah. Biasa ada kat sini. Cuma kalau tak ada kat sini ada satu lagi Telegram. Saya lupa nama Telegram tu. Sebab saya jarang tengok juga yang tu. Tapi tak apalah apa-apa pun. Dia ada satu tempat boleh tengok. Boleh tapi kena login di bank lah. Sekejap saya kena login bank dulu. Saya pause screen ya. Saya nak login saya punya bank ya. Okay, nampak screen saya tak? Okay, so saya rasa nampak Alright. So ni kalau login dia kena login ikut ni Kena ikut dia kalau nak beli IPO ataupun nak tengok IPO dekat bank ni dia kena login guna browser. Dia tak boleh kalau kita buka phone, kita buka apps MAE, Maybank, tak boleh. Dia kena buka guna browser. Maksudnya buka guna Safari ke guna Chrome Internet Explorer. Buka ni login. Lepas tu pergi dekat apply. Okay, thank you Rahman. Pergi ke apply. Okay. Lepas tu ambil ni. Ambil investment. Lepas tu pergi bawah ni, EIPO. Nampak tak ni? Ni EIPO. Okay, kat sini. Kat sini nampak tak ada satu ni?
Kuku International. Ah, so ni dia tulis closing date. Nampak tak? 10 April. Ni yang saya cari, cari tadi tak jumpa. Saya sini tak keluar. Biasanya ada. Pelik tak ada. Ke saya yang salah tekan? Tak. Dia tak update. Tak, sepatutnya kena ada. Entah. Mungkin dia tak perasan kot. Owner tak gerak pasal. Tapi yang lain ada je tengok ini. Ni pun hari ni update. Tapi yang kuku ni tak update. Pelik tak ada. Tapi apa pun ada lah. Ni contoh lah. Nampak tak? Dia tutup 10 April. So hari ni 7 April. Maksudnya ni lah last. Kena beli sebelum 10 April lah. Kena beli sebelum 10 April kalau nak belilah. Boleh lah. Kayang, boleh lah kot nak kata kayangan. Tapi saya insyaAllah saya beli lah ni. Cuma saya tak beli lagi. Saya tunggu. Biasanya kalau untuk IPO, saya suka beli sehari sebelum ataupun hari last. Sehari sebelum maksudnya 9 April lah. Sehari atau 2 hari sebelum. Maksudnya sama ada esok atau lusa lah saya akan beli. Kalau 10 April pun ada juga saya beli. Cuma kadang-kadang kalau beli last minute ni takut tak ingat lah tu je. Dia tak ada apa pun. Dia kalau keluar, kalau kata itu betul-betul bagus, boleh je kita beli terus. Tapi saya lebih suka tunggu sampai sebab kita nak tengok takut ada berita apa-apa ataupun ada reaction pada market apa semua lah. Biasa kalau saya kalau contoh kan closing date 10 April, saya akan beli sehari ataupun pada hari last. Sehari 2 hari ataupun hari last. Dua tu je lah. Ni saya rasa nak beli lusa kot. Esok tak lagi saya nak lusa kot saya nak beli. Saya nak beli juga ni. So far nampak rasa okey. Tak ada beza pun. Beli awal dengan beli lewat tak ada beza pun. Sebab tu saya biasa beli lewat. Dia biasa beli lewat ni satu je yang beza beli awal. Kalau orang beli awal ni insyaAllah confirm dah beli. Yang beli lewat ni kadang-kadang tiba-tiba ada hal lah, keluar meeting lah, ada jumpa orang lah. Dia beli lewat ni satu hal lah, takut tak beli. Jadi kalau nak selamat beli awal. Cuma saya jarang lah beli awal. Still saya beli lewat. Cuma lewat saya tu biasa sehari atau 2 hari sebelum. Ataupun paling teruk pun hari last lah. Hari last. Itu saya lah. Dan saya pun recommend beli sehari atau 2 hari sebelum lah. Saya tak recommend sangat beli awal. Sebab kadang-kadang takut kita terlalu excited. Which ada IPO ni terus beli. Rupanya kita macam mungkin IPO tu kurang bagus ataupun mungkinlah bajet kita sepatutnya sikit tapi sebab kita terlalu excited kita terbeli banyak, modal banyak. Jadi saya tak recommend lah beli apa beli Allahumma salli alaihi beli awal. Saya recommend beli lambat sikit lah. Okay. Alright. um, Pergi. Kalau beli awal lepas tahu berita buruk boleh cancel. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya cakap saya suka beli lewat. Dia kalau kita dah beli tak boleh. Contoh, uh, contoh kita dah bayar kan. Kita dah bayar. Macam ni, kita dah bayar. Kata kita beli dalam 1,300, 1,260 kan. Kata kita dah bayar. Kita tak boleh cancel dah. Memang dia akan tolak duit kita. Ni saya contoh macam ni CDS account number ni kena ambil kat korang punya email. Dia ada tulis buka balik email mula daftar tu. Isi balik 15 digit. Ni sebab saya dah buat favorite dah. Ni. Saya dah buat favorite. Saya ada siap-siap lah. Ni nombornya. Raise ambil Bumi Putra. Lepas tu letaklah. Kalau kata okey. Lepas tu kita akan masuk berapa nak beli kan. Berapa nak beli. Ni saya tak cerita lagi IPO ni macam mana kita nak tahu bagus ke tak. Ni saya cerita. Ni kita cerita buat technical macam mana cara nak beli lah. Tapi jangan beli sekarang tau. Lihat dulu. Biasa saya akan buka sini. Pergi kat iSaham IPO. Ni pun saya pernah buat video. Tapi siapa? Untuk video untuk ni saya memang ajar betul lah. Pergi kat kalkulator ni. Okay. Ambil ni tekan dekat IPO ni. Tekan dekat nama kuku kan. Contohnya kuku ni. Tulis modal. Katalah modal. Kita ambil lah 3,000 contohnya 3,000. Tulis modal 3,000. Number of CDS max ni abaikan. Yang ni pun abaikan. Ni tengok berapa dia recommend. Ni. Dia akan recommend RM2,700 ataupun bersama dengan 2,100 unit. Lambat masuk. Nak beli saham BT kena pakai syarikat ke? Nak pakai syarikat boleh, individu pun boleh. By default biasanya orang pakai individu. Even saya sendiri pun pakai individu. Tapi kalau nak beli pakai syarikat pun boleh. Cuma syarikat tu kena daftar akaun saham lah. Kena daftar akaun CDS. Kalau ada company, Tuan Wan Azfar ada company nak buka akaun CDS untuk syarikat boleh lah. Nanti bagi tahu saya bagi borang. Boleh je tak ada masalah. Dua-dua boleh lah. Tapi by default biasanya orang akan beli dengan individu lah. Jarang orang beli company tapi memang ada orang beli company. Saya sendiri pun tak pernah beli lagi menggunakan syarikat sebab borang dia panjang sikit. Ya kalau syarikat ni banyak apa? Leceh sikit nak daftar. Tu.
leceh sikit daftar. Tapi elok lah kalau boleh. Kalau ada company nak buka untuk saham, okey lah. Okay, recommended. Sebelum saya review, saya tak pernah lagi sebab borang ni banyak sangat. Saya tak sempat nak siapkan. Okay. So berbalik pada sini. Okay. So kalau kita nak tahu berapa modal yang sesuai untuk kita apply. Contoh kita modal 3,000. Okay. Tulis modal 3,000 dengan harga listing ni. Harga ni lah syarikat ni kan. So nanti dia akan keluar berapa modal yang recommend ikut unit. Ni. Kalau contoh kan, tuan saya ada 3,000, saya nak guna 3,000 semua boleh tak? Tak boleh, sebab apa? Sebab kalau contoh kita beli dengan modal 3,000, okay, tapi bila kita buka kalkulator ni, dia recommend 2,700. Maksudnya, kalau kita beli juga dengan 3,000, kita macam orang kata membazir 300 lah. Sebab apa? Sebab modal 3,000, tapi nanti dia akan, istilah dia cabut undi. Dia akan mengundi kita punya, apa, kita punya account ni dapat IPO dia ke tak based on 2,700. Faham ke? Berbelit sikit sini. Sekali lagi. Kalau modal kita 3,000, okay, kita jangan guna semua 3,000. Masukkan dekat kalkulator ni, kita tengok berapa yang direkomend. So sini recommend 2,700. Maka modal kita nak pakai guna RM2,700 lah. Jangan guna 3,000. Faham ke? Dia ikut unit. Ni. So kat sini buka balik kat Maybank kan. Ni. Kan gandaan 100 ni, gandaan 100, tulis kat sini 21. Jangan tulis 2,100. Tulis 21 sebab di sini 21 darab dengan 100. Sebab sini kan 2,100 unit. So sini dah gandaan 100, so tulis 21. Tik yang ni, tekan submit. Nanti dia akan keluar. Ni nampak tak jumlahnya? Ni jumlah dia. Yang ni dia ada nanti lepas bayar dia akan ada cas RM1. Ni ada cas RM1 lah. Ni dia tak keluar. Macam tu lah. Okay, kalau contoh yang tengok saya tekan 2,100 sebab kadang-kadang orang dia pergi tekan dia tengok 2,100 dia pun 2,100. Okey, kita tengok berapa keluar. Ni apa tak? 270,000. Ni jangan jangan ni tapi kalau tekan pun dia tak tahu lah pun saya tak ada duit pun dalam bank ni. Ada berapa ringgit je. Tapi point nak katanya tulis gandaan 100 lah, jangan tulis 2,100 unit. Macam tu. So basically itulah cara kita nak membeli IPO. So buka dekat IPO ni. So tengoklah. Tengok sini. Okey, okey, katalah. Okey, next kan. Okey, katalah lepas kita dah beli IPO. Okey, next step apa pula? Okey. Right. Mana eh? Ni kot. Sekejap. Kita buat slide baru satu. Okey. So, first kali yang penting, kita nak cerita timeline IPO bank ataupun public lah. Public ni awam lah, dia bukan MITI lah. Bukan MITI. So, first kali, kita kena tahu tarikh apa. Kita kena tahu adalah uh, tarikh buka, IPO, tarikh tutup, okay. Tarikh tutup, lepas tu kita kena tahu tarikh pengundian, okay. Lepas tu kita kena tahu tarikh listing. Ni empat benda yang korang kena tahu, korang kena tahulah untuk kalau kita nak beli IPO kat bank ni. Okay, so basically semua benda ni ada kat sini. Tapi kita tahu yang kuku tak ada. Saya pun tak tahu nak cari kat mana. Tapi tak apa, saya rasa kat sini ada satu lagi. Dekat iSaham. iSaham ada tak silap. Cuba tengok sekejap. From listing. Yes. Dekat iSaham pun ada. Nanti pergi je dekat website ni. isaham.my/IPO. Ni ada dah ni. Nampak tak ni? Mana? Tapi dia tak ada open date. Open date dia tak tulis. Kalau dekat sini dia tulis open date. Kalau dekat Telegram, ni macam ni kan dia ada tarikh buka permohonan. Tapi kat sini dia tak ada tulis tarikh buka permohonan. Tak apalah. Okay, kita tengok macam ni tarikh closing date. Closing 10 April lah. Kita ambil contoh kuku lah. So kat sini, berbalik kepada slide saya tadi. Okay. So tarikh buka, saya pun tak pasti bila. Okay, tarikh tutup lah. So kalau untuk kuku kita dah tahu tarikh tutup dia pada 10 April. Okay. 10 April kira kalau daripada hari ni 3 hari lagi lah 10 April. Okay, katalah kita dah beli pada 10 April kan. Okay, kita beli 10 April. So bila nak tahu resultnya? Ni lah tarikh pengundian lah. Sebab tu kita kena tahu bila tarikh pengundian. Ni tarikh pengundian pada 17 April. Ni lah nak jawab soalan Tuan Azfar tadi. Ada beza ke tak? Okey, beza dia satu lagi. Kalau kita beli awal kan, katalah ni cerita sebab saya ingat saya kuku ni dia buka sebelum raya rasa. Saya rasa lah, saya rasa 1 April dia buka tak silap.
Tak silap lah. Kita bagi contoh Contoh. Katalah kuku dia buka buka 1 April. 1 April 2025. Okay? So kalau kita beli hari pertama kita dah beli, duit kita tu terapung sampai 17 April. Faham tak? Duit kita tu terapung. Maksudnya duit kita tu floating lah. Dia bahasa Melayu kita panggil terapung lah. Duit dia floating dekat dalam apa? Dekat public tu, permohonan IPO kita tu sampai 17 April. Maksudnya kita menunggu duit kita 16 hari nak dapat. Kalau kita beli pada contoh 10 April, kita hanya tunggu 7 hari. Sebab tu kalau saya, dia sebenarnya tak ada apa-apa pun. Duit tu still dapat. Cuma kita macam takut lah tiba-tiba macam nak bayar apa. Tiba-tiba lah nak beli apa, kek hari jadi anak tak cukup duit ke. Tiba-tiba nak apa, nak bagi duit raya kat family. Nak bagi duit raya tiba-tiba ramai saudara mara datang rumah. Waktu tu tiba-tiba nak pakai duit, tak ada duit dalam bank. Sakit jugalah. Sebab tu kalau saya lebih prefer, biar last minute. Tapi tak ada last minute. Sehari sebelum, 2 hari sebelum macam tu lah. Tapi ada je kadang macam saya sebut lah. Kadang saya tak ingat betul. Hari last saya beli. Macam tu lah. So kalau kita beli 1 April, kita kena tunggu dekat 17 hari. 16 hari. Tapi kalau kita beli 10 April, kita tunggu 7 hari. So mana best tunggu 17 hari ke 6 hari? Kalau saya suka tunggu 7 hari lah. Sebab tu saya suka beli dalam masa sehari sebelum. Macam tu. Sehari sebelum tu hari last. Begitulah. So nanti pada 17 April, dia akan mengundi dan kita akan tahulah. Biasa kita akan tahu tu sehari selepas lah. Selewatnya sehari selepas belah maghrib biasanya lah. Biasanya kalau hari mengundi 17 April, by default 18 April belah malam tu, malam tu kita akan tahulah. Malam, kalau awal sikit pagi petang. Tapi biasa, usually malam lah biasanya. Malam lah maghrib lepas isyak macam tu lah biasanya. Tapi ada juga kes yang dia delay sehari dua. Tapi maksimum pun 2 hari lah. Tapi jarang-jarang. Maksimum 2 hari. Tapi jarang-jarang. Okay, kalau nak tahu tu macam mana? Nak tahu tu, duit tu dia akan masuk dekat dalam akaun bank kita. Okay, so ni nak tunjuk contoh Okay, so nanti kalau kita dah mohon tu, kita akan tengok ni. Tengok dekat view IPO status. Ni dekat bahagian investment. Stay kat sini. Ni EIPO kan? Ni sebelah ni. View IPO status. Tekan ni. Ni contoh yang saya pernah beli dah. Okay. Alright. Kita tengok contoh dia nanti. Kalau kita dapat, tengok dekat bahagian sini. Yang ni. Bahagian sini adalah bahagian yang kita dapat. Okay. Yang ni adalah baki. Dia refund balik duit daripada yang kita dapat atau tak dapat lah. Contoh lah kita ambil yang ni. Okay, contoh lah Winstar. Okay, Winstar. Tengok Winstar ni berapa modal. Amount ni modal lah. Saya apply. Saya apply 7,000. Okay. So, dia reimburse. Reimburse ni dia masuk balik dalam account sebanyak 5,635. Ni duit ni kira masuk 5,635 dapat. Nampak tak? Modal saya 7. Tapi dia bagi balik 5,600. 1,400 ni dapat. Okay, duit ni dia tak masuk dalam account bank. Dia masuk dalam account UOB lah. Dia masuk dalam account UOB. Maaf lah, tulisan buruk sikit pakai ni. Biasa tulisan saya cantik. Tapi pakai benda ni jadi buruk. Okay. Alright, mana lagi contoh yang dapat? Macam bisa DIY kan. Saya mohon RM1,760. Ni kosong. Kosong ni maksudnya tak ada duit masuk account bank lah. Sebab apa? Sebab dapat semua. Nampak? RM1,760. Faham ke? Macam tu. Okay. Ni contoh yang dapat lah. Okay, jom kita tengok yang tak dapat pula. Okay, contoh yang ni Optimax. Saya beli RM30,000. Pak, masuk akaun bank RM30,000. Dapat ke tak? Jawabnya tak dapat lah. Kosong. Ni tengok kat kosong ya. Biasa kosong tak dapat. Tak dapat. Ni modal saya RM35,000. Dapat balik RM35,000. Modal RM17,000. Dapat balik RM17,000. Tak dapat. Dan kalau rakan-rakan tengok saya punya ni, saya punya Maybank ni, tengok berapa kali dapat. Jom kita kira berapa kali dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Dah macam sekolah tadika. So, 5 kali dapat daripada berapa kali saya apply ni? Malah nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entah, dekat 20 kot. Dekat 20 kot. Almost 20 lah. Saya rasa 20 lah Rafi. So, maksudnya daripada 20 kali saya minta, 25 lah. 25 kali minta, 5 kali dapat. So, chances dalam 20% something kan? Lebih kurang 20 lah. Lebih kurang 20%. Tu nak katanya, kalau kita beli, tak confirm dapat. Bukan selalu dapat lah. Bukan selalu dapat. Sebab tu kalau ada IPO yang bagus, bagi saya beli je. Sebab apa? Sebab kalau beli bukannya tentu dapat pun kan. Beli bukan tentu dapat, baik beli je. Kalau bagus lah. Kalau bagus, kalau tak bagus janganlah beli. Begitu. Okay.
Alright. So ni case study yang betul lah. Ni memang saya punya sendiri. Bukan, ya takkan saya nak log in account bank orang lain. Nama pun nama saya ni. Abdul Muhammad bin Zakirin. So ni yang case saya punya lah. Hmm, Cuma macam ni yang kopi itu. Itu ni yang saya ingat yang profit lah. Kopi saya dapat itulah dapat dalam 3,520. Profitnya berapa tu? Profit ada. Saya memang simpan dekat dalam nota saya. Mana dah? Bukan. Pasal ni kan. Mak tak ingat saya letak kat nota mana. Sekali lagi. Oh, kat sini. Ni kot. Apa yang ni? Yang ni. Yang ni lah. So, itu kopi yang ni kot. Lebih kurang. Tapi ni dah jual separuh saja. Sekejap, mana? Yang tak jual separuh lagi. Yang ni, yang ni. Yang ni kopi. Yang ni sebab saya dapat separuh DBT. Maksud kalau tengok modal saya ni 5,000. Nampak ke? Saya punya ni screen. Nampak ke? Saya punya screen. Sebab saya takut saya share Google Chrome je. Nampak tak saya punya screen ni? Okay, okay, alright, alright. Okay, so kalau tengok dekat saya punya Maybank tadi, kan saya dapat 3,520, kan? Tapi kalau tengok dekat saya punya portfolio saham ni, kenapa saya dapat kat sini, mana? Kenapa kat sini 5,720 bagian kos ni? Sebab uh, sebab saya pun sebab ni saya dapat bahagian ni 2,000 lebih saya dapat kat Miti, lebih kurang dalam 2,000 something kot. Tak ingat berapa. 2,000 lebih lah, kira kena tolak 5,720 ni, tolak yang 3,000 lebih tu. So dapatlah bahagian saya di MITI. So yang tu Alhamdulillah lah. Dapat profit dekat dalam berapa dah? Dekat dalam 6,000 lebih lah, 100%. Okay. Tu contohnya lah yang untung. Yang untung apply. Yang rugi mana? Yang rugi tak simpan. Tak ingat simpan yang rugi. Ini yang rugi lah. Ni rugi. Tapi ni bukan saya punya. Dia cakap awal ni bukan saya punya. Ni bukan saya punya. Ni bukan saya punya. Ni kawan, bukan kawan lah, kenalan lah. Kenalan saya punya. So modal dia 330,000. Rugi rugi 73,000. Ni nak cerita yang rugi lah. Saya punya rugi kat Pantai Global. Cuma saya rugi dalam 8,000 ke 7,000. Saya tak ingat. Saya tak ingat. Saya lupa nak simpan screenshot. Tapi ada lagi dalam app. Saya kena tengok balik. Tapi nak ceritanya ada jugalah yang ruginya. Tapi biasalah dalam saham kena ada lah untung ruginya. Cuma so far overall bagi saya still on average dia still profit lah. Kalau walaupun saya rugi itu kat Pantek, saya masih untung lagi sebab ada beberapa saham yang saya untung. So on overall bagi saya dia still consider okay dan medium risk lah. Macam tu untuk IPO ni. Okay. Alright. Apa lagi nak cerita? Dah pukul 10 lah. Saya target over tadi start 9.30 kan? Okay. Ingat start pukul 9 ni. Okay. Apa lagi? So kita dah tahu tarikh pengundian. Okay, nanti duit tu akan masuk dalam account bank. And then tarikh listing lah. So tarikh listing, okay, kita tengok sini. Berapa tarikh listing? Ni. Kalau tengok yang kuku ni 30 April. Okay, 30 April. So masa pada tarikh listing ni, kita kena ready. Okay, kena ready pada pukul 9 pagi tu. Okay, 9 pagi waktu Malaysia lah. 9 pagi bursa untuk menjual. Okay, cuma saya biasa usually saya recommend ready dalam pukul 8.45 lah. 8.30, 8.45 pagi tu dah boleh ready. Sebab kita nak tengok dia punya TO price. Ni panjang sikit. Saya tak nak cerita lagi kot yang ni. Yang ni saya tak nak cerita lagi sebab panjang sikit. Sebab bagi saya nak dapat IPO ni bukan senang. Jadi kalau saya nak cerita yang penting-penting dulu. Yang ni lagi penting atas ni. Yang bawah ni biasa yang biasanya dapat IPO ni dia akan WhatsApp saya tanya. So kalau yang tak WhatsApp tu biasa tak dapat. Jadi kita cerita yang atas ni ya. Tapi poin nak ceritanya biasa kita akan jual pada hari listing pada pukul 9 pagi. Biasanya even kalau saya lah saya punya strategi jual ada kan ni strategi jual IPO. Apalah saya buat yang baru lah. Slide lama ni. Saya pernah mengajar dulu 2021. Saya pun tak ingat nak revise slide. Okay.
Strategi jual lah. Kita cerita sikit lah secara kasar strategi jual IPO. Okay. Ada masa kan? Okay. Ni nak cerita strategi jual lah. So 2025 ni. So dia ada beberapa cara lah. Yang pertama, jual semua pada pada jam 9 pagi ataupun jual jual separuh 9 pagi, dan baki jual petang. Jual petang apa lagi? Kalau saya pakai ni dua ni je kot. Dan selalunya saya pakai yang ni lah. Ni selalunya saya guna yang ni lah. Yang ni pun ada juga kadang-kadang. Yang ni kadang-kadang. Yang jarang-jarang tak ada. Jarang-jarang apa? Jarang-jarang tak jual kot. Tak jual. Jarang-jarang lah. Jarang biasa tak buat lah. Biasa mostly saya banyak jual semua pada jam 9 pagi. Maksudnya, kalau kita tengok IPO kuku tadi, contoh yang kuku kan, mana? IPO kuku pada 30 April kan. So pada 30 April, 9 pagi tu saya jual semua. Ah, Cuma tengoklah, kadang-kadang saya jual separuh, baki lagi saya jual petang. Macam tu. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Baru teringat. Jual separuh 9 pagi, baki jual esok atau lusa. Yang ni jarang-jarang. Tak jual ni apa bagi ni? Sikit-sikit tak ingat. Ramli cakap apa? Saya dah lupa. ha, okay. So basically, mostly memang saya banyak guna macam ni lah. Macam saya beritahu lah, saya biasa selalu saya jual pada pukul 9 pagi, saya jual semua lah. Kadang-kadang saya jual separuh 9 pagi, dan baki saya jual petang, dan jarang-jarang saya jual separuh 9 pagi, dan baki saya jual esok lusa. Macam tu. Okay? Hmm. Kalau kata kebiasaannya boleh kata lah. Kalau saya buat persen, maybe saya letak 70% yang ni saya buat. Yang ni dalam 20%. Okay, yang ni saya 10%. Biasa tak jual tu jarang lah. Tak ada kot. Macam saya jual semua biasanya. Maksudnya saya jual lah. Saya tak ada simpan. Ya, kita tekak. Alamak, air kat luar pula. Biar. Sekejap ya. Okay. Itulah kot pasal IPO. Dah, tu je lah saya IPO. Pasal bank. Saya rasa dah habis lah IPO. Saya buka soalan. Apa kita tak faham? Okey, jap. Okey, sambil-sambil tu korang boleh tanya soalan sebab saya rasa dah habis dah. Tu je lah. Pasal IPO bank lah. Cuma saya nak bagi tahu IPO kuku ni. Okay, untuk IPO kuku ni, untuk IPO kuku, ya, tengok. Apa hang? Okay, untuk IPO kuku kan, IPO kuku ni bagus ke tak? Okay, kalau tanya saya IPO kuku ni bagus tak? IPO kuku ni based on fundamental dia. Okay, fundamental ni bagi siapa yang tak tahu, fundamental ni maksudnya adalah apa dia fundamental? Kan dengan dia punya ni lah, fundamental ni macam contoh berapa dia punya revenue dia, berapa revenue, berapa dia punya profit, business dia buat apa. Basically, benda, bila cerita fundamental ni adalah apa-apa. Syarikat tu apa. Syarikat tu apa, dia buat apa, bisnes apa, faham? Dia sebab what. What lah, kalau kata bahasa Inggeris ni sebut what lah. Apa benda lah. Tu fundamental. Ah, Kalau technical ni chart lah. Satu lagi chart. Cuma biasa kalau dalam bab IPO ni kita tengok chart pada hari listing, hari penyenaraian. Okay, kalau bab kita biasa kalau untuk saham ni biasa kita akan tengok fundamental. Salah je kan. Fundamental betul. Entahlah, biarlah. Okay. So untuk IPO kuku ni, dia punya fundamental tak berapa bagus lah basically. Tak berapa bagus. Tak berapa bagus, tapi okay. Tapi dia nanti saya jawab Aiman. Sekejap, saya nak ambilkan ni. Okay.
syarikat IPO ni fundamental dia kurang bagus. Dia tak bagus dari sudut profit, revenue, business semua tak bagus, tak berapa bagus sangat lah. Tapi dia ada dia panggil cornerstone investor lah. Ha. Dia kata IPO ni ada cornerstone investor. Okay? Ada cornerstone investor. Yang ni ilmu mahal lah. Saya belajar daripada course saya. Mana? Sekejap, sekejap, sekejap. Yang ni kot. Yang ni. Ni. Kita cerita pasal cornerstone investor. Ni. Even term-term dia ni. Okay. Saya malas nak hurai panjang. Tapi point nak cakap IPO kuku ni yang ni. Type C. Dia tak ada top. FF ni apa benda saya tak ingat lah. Top fund manager kot. Tak. Lupa dah benda ni. Top fund. Jumlah cornerstone investor kurang dari 10. Wujud top 4 institusi Malaysia. So basically ni type C punya lah. Kalau macam Sitos, Mr. DIY, dia type A. Type A. Mr. DIY. Dan Eco Shop, kenapa yang saya kalau perasan lagi grup saya asyik dia sebut Eco Shop, Eco Shop ni sebab Eco Shop dia ada cornerstone investor type A. Eco Shop tu yang saya agak bullish sikit lah dengan Eco Shop ni. Okay. Tapi kalau macam Speedmart itu type C. Type C punya cornerstone investor. Okay. So kat mana nak tengok semua benda ni? Kat mana nak tengok? Basically yang ni dia setiap saham yang nak masuk dalam bursa dia akan bagi prospectus. Kita panggil term dia prospectus ataupun kita sebut proposal lah, kalau bahasa kita sebut proposal lah. Okay, kalau dekat sini kan dekat ni just tekan ni nampak prospectus ni. Kan ni download. Sekejap. Dia download terus ke? Dia download terus. Okay, sekejap saya download ya. Okay, kita buka dulu. Okay. So kat sini kita carilah tulis cornerstone. Cornerstone then search. Okay, banyak yang keluar. Okay, kita baca, kita nak cari siapa dia punya cornerstone. Ni nampak tak ni? Dekat bahagian definition. Ni. Nampak tak kuku ni? Ni ilmu mahal ni. Cornerstone investor. Collectively, Azbia Capital, RCA Capital, Sdn Bhd, Datuk Ulim, bla bla bla. Ni semua boleh baca ni. So kalau kira ni, dia punya cornerstone kenapa type C? Okay. Kenapa type C? Kita tengok. Kenapa dia type C? Sebab apa? Kalau tengok sini kriteria dia, jumlah CS ni cornerstone kurang dari 10. Kalau saya hari tu saya kira dalam 8 tak silap. Siapa gaji nak kira? Nanti kira Saya rasa 8 tu 9. Rasa macam 9, 8 macam tu. 9 saya tak silap ni. So kat sini ciri yang pertama dia kurang daripada 10. Okay. So dia wujud top 4 institusi Malaysia. Tak ada. Basically dia tak ada top 4 lah. Top 4 yang ni. Yang ni top 4. EPF, LTAT, Tabung Haji, PNB. Yang ni tak ada. Dia tak ada top 4. Okay. Lepas tu apa lagi tu lah. Tapi kalau dia menepati salah satu kriteria dalam taksi ni, basically dia dah jadi taksi lah. Kalau dia menepati salah satu kriteria type B, dia type B. Macam tu je konsep dia. Dia tak adalah semua, dia salah satu. Okay. Dan benda ni khas untuk main market saja tau. Main market. Apa benda pula main market is market ni? Kalau yang faham-faham saya malah cerita panjang sangat. Okay, dia biasa kalau dalam saham ni kita ada dua lah, main market dengan ace market. So kalau syarikat tu dia masuk dalam main market, okay, dia masuk dalam main market, dia perlukan satu sokongan yang kuat. Sebab apa? Sebab bila dia masuk dalam main market, dan biasa main market ni usually mahal lah. Counter tu kira atas 30, atas 40 sen. Counter yang atas 40 sen, 50 sen ni usually dia masuk main market lah. Okay. Okay. So kalau bila dalam listing saham ni dia ada dua lah, masuk main dan ace kan. Ace market. Main market, ace market. Okay. So kalau yang masuk main market ni, kebiasaan syarikat tu dia punya share dia besar. Share dia besar. Bila share dia besar, dia punya share dia besar, dia perlu sesuatu yang orang kata jerung untuk tahan harga tu. Perlu ada sesuatu yang support. Okay. Kalau kita tengok dekat ni sini, nampak tak? Dekat bahagian number of share. Ni, nampak tak ni? Number of share ni equal to 1.4 billion ni. 1.4 billion. 1.4 billion ni quite big lah. Memang sangat besar lah. Dia punya indikator dia, kita kata indikator share lah. Ni memang dah cerita advance. Saya main masuk ni. Apalah. Indikator share dia, kalau 500 million ke bawah, below
consider small lah. Small, 500M per 1 billion, consider medium. 1 billion 1 billion and above tu kita consider big lah, besar. Okay. So kalau untuk kuku ni dia 1.4 billion, memang dia sangat besar lah. Ah, dia 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 kena tengok satu, dia main market ke tak dan berapa dia punya share. So kalau dia main market dan share dia lebih dari 1 billion, okay, yang tu usually memang memerlukan cornerstone investor. Okay, macam hari tu high mobility. Kalau kita tengok high mobility tu, tapi dah tak ada rasa kat sini. Sebab dia dah listing. Tak ada. Kalau high mobility, okay, ni kan high mobility. Yang ni. Dia high mobility ni dia dia adalah mana dia punya ni? Ni kalau kita tengok profile dia, dia tak keluar macam ni lah. Kalau sebab dia dah listing, tak susah nak compare. Okay, kalau kita tengok high mobility, dia punya number of share 500 million dan dia pun listing dalam main market. Tapi dia tak memerlukan cornerstone investor. Sebab apa? Sebab share dia below 1 billion. Kalau syarikat tu main market, okay, kalau main market tapi dia tak lebih dari 1 billion, dia tak memerlukan cornerstone investor lah. So macam kuku ni dia memerlukan cornerstone investor lah. Jadi kenapa penting kita duk share cornerstone investor? Investor penting apa? Sebab apa? Sebab bila ada cornerstone investor ni, dia akan tahan harga daripada jatuh. Dan juga ada kemungkinan untuk dia naik lah. Tu kenapa saya, walaupun saya basically bercucur kata bisnes ni tak berapa okey lah. Tak berapa okey. Tapi sebab dia ada cornerstone investor, kita kata dia ada satu, kita kata ada satu markah lah. Ada satu markah yang menyebabkan dia okey sikit. Tapi dia still tak okey sebab bisnes dia tak okey, faham tak? So dia kira 50-50 lah. Dia bagi saya kuku ni khas untuk orang yang sanggup ambil risiko. Dan kalau tanya, kalau saya tak nak beli tak apa ke? Tak apa je, sebab dia memang dia 50-50. Kalau saya pun, kalau kuku ni bagus untuk orang yang nak ambil risiko lah, atau berkata saya nak try tapi modal kecil. Boleh, tak ada masalah. Tapi rasa takut lah, tak payahlah. Kalau takut tak payah. Sebab memang kuku ni dia agak risiko sikit lah. Satu risiko sebab market tengah tak okey. Kita pun siapa yang trade tahulah market memang tengah merah teruk. Saya rasa dalam seminggu dua ni memang teruk lah. Okay. Tapi rasanya by kuku listing should be sepatutnya dah okey. Ataupun dah start okey sikit. Saya rasa okey kalau waktu kuku listing. Cuma kalau kita cerita bab fundamental business di sini tak berapa bagus. Tapi dia disebabkan dia support oleh cornerstone investor. Saya consider kalau untuk orang high risk macam saya akan beli lah. Okay. Kalau korang yang mungkin nak try, kalau saya macam kurang recommend kot. Lagi-lagi kalau yang tak pernah beli IPO, saya tak recommend lah. Yang tak pernah beli. Yang pernah beli nak try, okay. Tapi yang tak pernah beli, saya rasa saya tak recommend kot. Sebab ada satu lagi IPO yang bagus. Itulah dia tak ada dalam ni. Tak keluar kat sini. Kat Telegram tu tak keluar. Tapi kat sini ada ke tak? Sekejap, yang ada satu IPO, WTEC. WTEC ni supplier Toyota. Yang ni bagus ni. Mana ni? Tak keluar. Ni yang saya tengok ni. Bukan. Ada dia punya poster kat mana ni? Saya tengok. Tak ingat lah pula. Tak apalah. Tapi ada satu IPO bagus WTEC lah. Yang tu better lah. Yang tu lagi better dari kuku lah. Cuma dia Ace Market. Ace Market ni dia tak perlukan cornerstone investor lah. Tapi so far okey lah. Ada satu lagi IPO bagus WTEC. Dia tak keluar lagi dekat dalam Maybank. Tapi akan keluar saya rasa by minggu depan kot. Keluar. Kalau nak elak, kalau nak apa, tak nak apply kuku pun tak apa. Kuku ni, ini sebab cerita kuku malam ni sebab dia ada dekat dalam bank nak bagi case tadi. Tu ya. Okay, saya nak jawab soalan Tuan Aiman. Kenapa hold esok atau lusa? Sebab berita semasa. Dia bukan sebab berita, sebab chat. Sebab chat. Mana dah tadi? Okay. Kan tadi saya ada sebut awal-awal tadi. Mana? Kat sini. Ke mana? Ni. Awal saya sebut, kita kalau bila beli IPO kan, bila buat IPO kita kena tahu dua benda lah, fundamental dengan technical. Fundamental ni sebelum kita nak pilih, nak beli syarikat tu, at least kita tahu fundamental sikit lah. Tapi kalau tak nak tahu tak apa, tanya saya je, okey ke tak? Nanti saya akan bagi tahu lah okey ke tak. Okay. Kalau untuk technical ni, yang ni difficult sikit lah, kena belajar sikit. Kita tengok contoh sekarang, kita ambil satu IPO. Okay. Kita ambil yang latest.
high mobility. Okay. Contoh high mobility. High mobility saya dapat IPO ni dan saya dah jual. Saya dah jual. Saya jual semua lah. Hari pertama, ya hari pertama saya jual semua. Cuma saya jual pada harga, saya jual kat sini. Itulah saya, 1.27. Ni sini juga saya jual. Dahsyat betul lah. Sebab itu tengah jaga anak, tak nak fokus tu. Alasan padahal tak pandai. Saya jual kat sini betul. Ya, macam mana tapi tak apalah. Overall untung lah. Saya jual di sini. Sebab tu kata, ni saya jual pada pukul 9 pagi. Saya jual pukul 9 pagi. Saya ingat nak jual dekat 1 pagi ke, tak sempat. Dia sebab jatuh. Saya pula kalut lah tu. Terjual 9, sorry, 1.9. Saya jual 1.9. Bukan 1.7. 1.9. 7 tak ingat lah. 1.7 saja. 7 lah tak apalah. Dia jujur 1.7. Tapi end up, dia naik jadi 1.33 pada hari tu lah. And then nampak tak? Kalau kita ambil strategi, kan saya sebut ada beberapa strategi kan. Ni. Kalau saya ambil strategi jarang-jarang, jual separuh sebelum baki esok lusa. Okay, saya jual separuh, baki esok lusa. Katakanlah saya jual lusa, nampak? Saya boleh jual pada harga 1.39. Ni lah contoh strategi tu. Kenapa jual separuh? Kita jual separuh, at least kita nak secure kita punya profit. Kenapa tak jual terus semua? Ada news ke? Tak ada. Saya kalau bila dah listing saya tak tengok berita pun, saya tengok chat je. Macam chat ni okey. Bila hari pertama dia hijau, putih lah. Saya pakai yang putih hijau ni, kita boleh hold lah. Ni bagi teknikal sikit lah. Tapi kalau contoh kita tengok macam Camlight kan. Camlight, hari pertama dia tak bagus. Hari pertama dah macam ni. Tengok apa yang jadi latest. Dah menjunang ke bawah. Dia kalau hari pertama candle dia hijau ataupun candle putih, consider okay, bagus untuk hold. Contoh macam high mobility macam ni kan. Ah, okay, consider okay. Yang ni dengkil tak okay. Sebab apa hari pertama merah tak silap. Ni. Hari pertama merah. Walaupun esok kan dia naik. Esok kan dia naik. Cuma dia still, dia sebab market tak okay, dia pun terpalit jugalah. Saya rasa kalau market okay ni. Okay, contoh LSH. Yang ni saya rugi. Yang rugi dalam 1,000 lebih saya rugi. Tak silap. Yang ni saya rugi. Sebab apa? Sebab saya jual kat sini 840. Harga IPO 880. Tapi kalau saya jual separuh dan hold, so saya dah kata tak rugi banyak lah. Macam tu. Ya, betul. Dia basically macam ni je. Kalau saham tu IPO, first day dia putih atau hijau, boleh hold lah. Boleh hold. Tapi kalau first dia merah, macam ni kan. Jarang-jarang dia naik, tapi mostly biasa tak naik. Kalau banyak macam dia merah ataupun dia buat doji, dia buat candle macam ni doji, biasa jarang dia naik. Ini kita contoh saliran hijau tak siap. Saliran saya tak ingat je. Oh, saliran merah. Tengok tak? Yang merah nampak tak merah? Dia biasa kalau merah tu nak naik susah. Dia hitam lah. Saya pakai hitam kan. Globe hijau, tapi adalah setekis yang hijau tak naik. Dia tak ada lah semua naik kan. Tapi kalau setakat seingat saya, kalau daripada 8 counter, first dia hijau, sorry 10. Daripada 10, 8 biasa jadi. Dua tak jadi. Ada lah, tak ada semua jadi. Tapi sukses dia sangat tinggi lah. Tengok macam ni. Sanoji, first day merah. Nampak jatuh, menjurang ke bawah. Tengok Tech Store first day merah. Tengok menjunang ke bawah. Tengok Restart merah, menjunang. Dia ni okay, hijau ni merah ni. Tak tahu salah setting jadi macam tu. Call form first day pun merah. Lambat pula internet. Okay, tu. Nampak first day merah, pound menjunam. Okay, kita tengok yang hijau lah. Yang saya ingat saya hijau kopi. Kopi hijau. Okay, dia naik kejap. Dia tak ada lah. Dia tak ada naik lama. Dia basically macam ni. Sebab strategi yang ni, okay, strategi yang jual separuh sebelum pagi baki jual esok lusa tu, dia bukannya kita kena jual esok lusa, faham tak? Dia kita tak boleh pegang lama. Sebab ni nampak dia naik. Kalau kita pegang, dia naik sampai sini. Waktu ni kena jual lah. Kalau kita pegang, memang jawab je tundang lah kita. Macam tu. First day tengok pada pukul 4.30, 4.30 petang. First day tu tengok 4.30 petang. Bukan pagi, tunggu 4.30. Sebab tu nak selamat, sebab tu saya sebut. Nak selamat, separuh 9 pagi. So petang tu kita tengok macam mana keadaan. Kalau hijau, kalau candle tu hijau petang, kalau saya akan hold lah. Kalau petang tu hijau. Tapi kalau petang tu merah, saya jual lah. Saya jual semua. Lupa nak tulis sini. Tapi itulah point dia.
Yang okey, kita tengok contoh yang hijau lah first day. Saya ingat saya kopi satu, tak tanda lah. Kopi pasal apa ke? Winstar tak silap. Apa ke? Tak- Yep. Winstar ni tengok nampak tak? Tengok first day hijau. Oh fly. Winstar apa lagi yang saya ingat? Azam Jaya tak silap saya. Azam Jaya first day hijau. Ni. Nampak tak? Kalau saya jual separuh 9 pagi, esok lusa saya jual, faham tak? Still profit saya makin banyak ah. Islam Jaya apa lagi? 3 rand tak silap sekali. Nampak 3 rand sama. Apa lagi eh? Speedmart pun sama tak silap. Speedmart. Nampak Speedmart tu. Okey, tapi kalau kita tengok Speedmart ni dia tak adalah naik terus esok lusa. Dia makan seminggu juga dah naik ni. Speedmart dia tapi dia tak syariah lah. Cuma boleh tahan jugalah dia punya naik tu. Lain macam. Inilah contohnya ada cornerstone investor type C. Ni macam kuku. Tak, saya tak ada nak kata macam macam kuku. Saya rasa dia tak macam kuku. Cuma dia ada investor macam kuku. Saya rasa lah. Tak tahu dia nak kata sebab Speedmart bisnes dia bagus. Cuma beza dia dia bukan type A atau type B punya cornerstone investor. Tapi kalau kuku ni bisnes dia tak bagus. Bisnes kurang bagus lah. Bisnes dia kurang bagus. Hawk tak silap saya. Hawk pun sama. Nampak? First day hijau. Tapi third day tu dia jatuh lah. Third day dia jatuh kat sini jatuh. So basically second day tu jual lah. Apa lagi yang hijau? Eldridge pun tak silap saya. Betul. Nampak tak? Eldridge. Ni first day hijau. Hold. Naik. Eldridge. Tu kot yang saya ingat. Kifil. Kifil pun sama tak silap. Kifil tu tak. Keyfill first day hijau tapi dia tak naik. Cuma nampak dia continuously naik. Dia ada satu lagi. Dia satu lagi. Kalau dia first day hijau ni masuk teknik kecap lah. Dia kalau first day hijau ataupun candle putih. Selagi mana dia tak cross balik below punya candle ni. Ni dia tak pecah balik candle bawah ni. Selagi tu boleh hold. Uh, okay. Sebab apa? Sebab ada possibility tu terbang balik ke atas. Contoh Contoh yang sekarang. LHH. LHH. Mana dia chat dia? Okey, contoh Alexa yang sekarang ni cerita yang hari ni punya. Nampak tak ni? Dia memang jatuh sekarang. Sekarang dia jatuh. Tapi ada possibility untuk dia naik ke atas lah. Sebab apa? Sebab dia tak close balik below candle ni. And then dia buat lower tail. Basically ni satu tanda yang bagus lah. Cuma sebab sekarang market tak okey. Saya tak prefer. Ni cerita kalau korang masih hold lah. Tapi saya rasa tak ada yang hold pun kat sini. Saya pun sendiri, kalau saya pun saya akan jual kat sini lah. Kalau saya masih pegang lah, saya akan jual area-area ni lah sebenarnya. Saya akan jual area ni. Tapi tu lah saya dah tak pegang lah. Ah, High mobility pun still okay sebenarnya. Kalau hold lah. Kalau hold, high mesti okay sebab apa? Sebab dia dalam range candle high pertama lagi. Dia masuk kat sini. Dia yang tak okay kalau dia dah ke bawah. Dia dah ke bawah ni, dia dah tak okay dah. Maksud dia pecah ni tak okay. Contoh yang tak okay macam ni lah. Macam Techstore. Nampak tak Techstore? Bila dia pecah ke bawah, dah makin ke bawah. Ni dia memang tengah naik kan. Tapi point dia ke bawah. Macam Pantek Global dia tak ke bawah lagi. Dia memang ke bawah tapi still dalam dia punya ni. Still kita kata saya masih okey lah Pantek Global ni bagi siapa yang pegang lah. Bagi siapa yang pegang, bagi siapa yang tak jual lagi, dia masih okey lah. Cuma kalau baru nak beli saya tak recommend lah sebab sekarang market tengah tak okey. Ni khas untuk yang pegang je. Ni macam Sunlogy kan. Ni bila bila first day merah pecah je harga ni memang ke bawah. Okay. Begitu. Tu sedikit lah ilmu teknikal berkaitan dengan strategi jual lah. Tapi dia lagi best korang akan lebih nampak bila korang dapat IPO lah. Dia selagi tak dapat IPO tu dia macam okey okey dia okey tunggulah hari listing ni. Tunggu hari listing lah baru masing-masing tercabar macam mana. Setakat ni semua faham lah. Tunggu hari listing nanti boleh tengok macam mana. Sebab saya sendiri pun itulah saya sendiri pun tak dapat jual pada harga yang tinggi juga. Saya pun itulah manusia juga. Dia tak adalah pandai sangat. Ah, tapi strateginya macam tu. Strateginya macam tu. So far proven lah. Sebab ni lah based on back test yang kita dah tengok tadi memang macam tu lah. Dia biasanya kalau IPO tu first day merah jual je semua. Ah, Cuba kalau tu buat strategi tu nak jual bila mesti nanti lah. Kalau siapa yang dapat IPO bagi WhatsApp saya nanti saya guide. Kalau dapat lah. Kalau tak dapat tunggu dulu. Buy on support tu macam mana coach?
Support mana yang kita prefer? Ni untuk IPO ke untuk Muhammad? Untuk IPO ke untuk yang overall? Ya. Overall, oh okay. So, untuk overall, kalau untuk overall, bayang support, ya. Ada kan? Okay. Kalau untuk overall lah, mesti bayang support ni. Hmm, Cuma tu lah. Nak kata support sekarang tak ada support lah. Sebab semua dah pecah support. Kita bayang support ni dekat-dekat dengan support lah. Dan biasa support saya guna dua. Saya guna moving average. Yang line biru, hijau, merah, biru ni. Yang area ni. Ni kan, line ni. Ataupun horizontal punya line lah. Saya guna dua tu. So kalau tengok sekarang ni. Macam pekat lah. Saya nak contoh sebab pekat ni antara counter yang ayat mudah kalau nak beli ni saya recommend beli lah. Sebab pekat ni so far nampak okey. Sebab nampak dia kat sini line breakout nampak. Dia pernah buat all time high kat sini. Dia breakout. Tapi beberapa kali dia tak tembus support ni. Ni lah. Kita panggil support ni. So kalau nak beli kat support ni consider boleh beli lah. Boleh beli. Tapi kalau pecah support ni kena cut loss lah. Macam tu lah. Ni tapi jujur kata nak yang ni susah sikit lah. Yang ni kena tunjuk beberapa contoh baru faham sikit. Saya tak sempat ingat mana satu contoh. Okey, bertam bagi bertam. Okey, kita tengok bertam. Hmm, Online tak kuat. Okey, bertam kan. Okey, kalau tengok support dia kat mana ni? Support dia dekat 15 sen. Support dia kat 15 sen. So kalau nak beli buy on support, area ni dah boleh beli lah. Area 15 sen, 0.155 sen. Ah, Dan juga kita boleh biasanya kalau market okey, saya akan jadikan movie average sebagai support. Cuma isu sekarang market tengah tak okey, habis semua support dia pecah. Support movie average. Tapi support line ni tak pecah. Cuma support line ni susah sikit nak identify. Take time sikit lah. Tapi macam KPJ nampak. Contoh kita ambil KPJ lah. KPJ contoh yang cantik. Nampak? Dia reject dekat dia punya MA50. So kalau KPJ ni pun salah satu counter yang boleh buy on support lah. Kalau saya sempat nampak KPJ dengan pekat antara yang okey sekarang. Tapi tu lah market tengah tak okey sangat. Tapi point nak ceritanya, ni lah contohnya buy on support. Nampak dia reject dekat MA50 ni. Tu contohnya. Support tu kita decide based on chart lah. Kita yang decide. Tapi based on chart. Nanti try pergi dekat buat dah 10.30. Mana nak panjang video. Nanti pergi kat YouTube saya cari cari pasal support. Tengok ada. Ni saya ada buat video tak silap. Ada dua video ni. Ni. Nanti tengok video ni. Cara nak lukis support resistance. Nanti tengok dua video ni. Saya ada buat dua video. Boleh tengok sini lah. Takut panjang. Malah nak. Bertam tadi prefer beli. Saya prefer beli pada harga 15 sen. 15 sen 0.145. Cuma bertam ni agak high risk lah. Saya pun ada beli. Cuma saya masuk dalam modal saya masuk dalam 10% lah modal saya. Saya masuk 10% modal. So kalau nak beli boleh. Tapi jangan masuk banyak lah. Saya pun tak masuk banyak. Saya beli area. Saya masuk tadi. Saya masuk area ni. Saya beli 15 sen. Saya dah entry lah masuk 15 sen. Dah beli dah pun. Tapi saya beli modal saya dalam 10% daripada modal. Saya tak masuk. Saya bukan beli semua. Even sekarang kalau siapa nak beli sekarang, saya tak recommend beli guna modal banyak lah. Macam kalau korang ada modal 1,000, kalau nak beli, kalau modal 1,000 tu mungkin lah masuk 200, 300 macam tu. Jangan masuk semua lah. Market tengah tak okey kan. Kalau saya masuk dalam 10%, kalau modal 1,000 tu mungkin masuk RM200. Tapi tu lah, sebenarnya kalau masuk RM200 tak baloi dengan untung ni. Dia baik-baik tak payah beli. Kalau modal korang mungkin lah 5,000 contoh. So masuk 10% modal 500. Berbaloi lah sikit. Kalau modal 200, 300 tak baloi ni. Baik tak payah beli terus. Hmm. Tapi okey je kalau kata saya ada modal 1,000, saya nak masuk RM500, 1,000 boleh tak? Boleh je. Cuma risiko agak tinggi lah. Sebab cut loss dia bila ni. Dia pecah 15 dia kena cut loss. Cut loss dia dekat lah. Dia tak ada tinggi cut loss dia. Cut loss dia kini dah buy on support lah senang lah. Kalau dia pecah ni kita jual lah. Cuma sebab dia counter bawah 20 sen, satu bit dia dah 3%.
Kalau jatuh banyak ni pun dah 10% sakit sikit lah. Kalau kata mungkin lah orang baru, saya kurang recommend sikit bertahun ni high risk sikit lah. Saya recommend KPJ dengan pekat yang nampak oh okey so far. Saya pun ada pekat ni pun saya beli lama lah dekat sini je beli 1116. Saya tak cut loss lagi lah sebab tak kena cut loss lagi. So far nampak okey lagi pekat ni kalau nak masuk. Cuma kalau pecah RM1.04 ni kena jual lah. Hmm. Tapi tak apa kalau tak nak beli sekarang pun tak apa sebab market sekarang tak okey. Just maybe kalau saya expect market mungkin dalam seminggu dua lagi kot. Seminggu dua lagi boleh beli lah. Kalau untuk market yang ni lah. Tapi tengok Nasdaq. Uh, hmm. Nasdaq macam nak reversal ni. Weekly chart je. Oh dah open market sekarang. Dulu pukul 11. Nasdaq. Dia jatuh sebab kita kalau ikut chart lah kita US Malaysia ni follow Nasdaq. Nasdaq jatuh kita pun jatuh. Tapi itulah macam nak buat reversal ni. Cuma apa-apa tunggu dulu kot. Kalau baru nak beli, boleh je. Jangan masuk modal banyak. Kalau nak tunggu dulu pun tak apa. Okay, ada lagi soalan lain? Sebab dah 10.30 kan. Tapi untuk IPO, faham tak? Ni dah masuk technical chat lah. Saya nak cerita pasal IPO sebenarnya. IPO. Sama-sama tuan. Saya recap ringkas lah. Ringkas. Ringkas je. Takut ada yang baru masuk tadi. So basically untuk IPO ni, untuk IPO ni, dia ni IPO ni saham yang baru buka untuk orang awam lah macam Kuku kan. Kuku tak pernah ada dalam bursa. So sebab tu jadi IPO. So dia baru ada lah. Okay. So kelebihan dia basically kita dapat beli rendah pada harga sebenar. Dan dia lagi senang nak jual saham biasa. Jarang boleh rugi ada teknik yang saya dah cerita tadi lah. Kelemahan dia kena ada modal, ada kuota untuk apply IPO. Okay. Pasal ada juga saya kena tulis ada risiko rugi pun ada lah. Ada juga risiko rugi. Kita kata tak ada lah, tak ada rugi langsung. Okay. So ni pun perkara apa yang saya cerita tadi perlu ada semua benda ni. Okay, settle. Okay, kalau nak beli boleh usually saya guna Maybank lah. Link rakaman kalau nanti nak rujuk mana nanti saya share dekat dalam group. Dan juga saya PM personal. Esok kot. Ngantuk lah nak tidur lagi. Nak ke rumah sikit. Okay. Biasa saya guna Maybank cuma ada juga RHB. Ada juga yang saya guna RHB. Tapi ikutlah rakan-rakan punya apa bank yang rakan-rakan ada pakai yang tu. Okay, cara nak beli IPO yang MITI nanti saya bagi video yang MITI hari tu. Hari ni kita fokus kat bank. Okay. So flow dia akan keluar kat MITI dulu, lepas tu kat bank, lepas tu dia akan listing kat bursa lah. So ni yang timeline IPO bank. So tengok tarikh buka bila. Tengok di saham. Tengok tambah nota sikit. Rujuk di saham. saham.my/IPO. Rujuk situ. Okay. Tengok tarikh buka, tarikh tutup bila, ni tarikh pengujian, tarikh listing, take note semua. So kalau siapa yang dapat tu WhatsApp saya lah. Nanti dekat-dekat atau lepas dapat apa WhatsApp saya nanti kita jual sama-sama lah. Okay, tapi untuk kuku tu mungkin saya tak recommend kau beli. Saya tak recommend untuk orang yang tak high risk lah. Tapi saya akan beli. Cuma untuk orang ni saya rasa mostly baru. Saya tak recommend beli lah. Sebab ada satu yang bagus, WTEC open minggu depan. Yang tu okey untuk beli. Yang tu okey. Okay, strategi pun saya dah cerita tadi. Kita ada 4 strategi lah. Yang ni memang saya tak pakai langsung lah. Tak jual langsung ni saya tak pakai lah. Jual separuh 9 pagi, jual petang. Kadang-kadang jual separuh 9 pagi, jual baki esok lusa. Tu lah lupa nak tulis ikut chat lah. Tapi ikut chat benda ni. Ni pasal IPO, kuku. Bukan. So tak ada tu je lah. Okay. Sikit tu lah. Poin saya kata kesimpulannya untuk IPO ni insyaAllah dia so far dulu dia low risk tau. Dulu dia low risk. Tapi untuk lately sebab market tak okey gila sekarang. Market sangat tak okey. Dia dah jadi medium risk lah. Market memang tak okey. Kalau masa saya start IPO dulu 2020, saya tengok slide saya ni pun slide saya ada buat satu kelas 2020. Okay. Masa 2020-2021 walaupun market crash sebab COVID, tapi IPO sangat okey. IPO memang sangat okey waktu tu. Tapi sekarang ni market jatuh mungkin sebab perang antara Donald Trump dengan China kan. Presiden China tak ingat. Dia punya perang tu sampai effect IPO pun effect.
memang jadi medium risk lah. Tapi potensi tu still ada. Potensi dia ada. Even kalau tanya saya personally, saya still bullish dengan IPO. Cuma saya mungkin tak keluar modal besar. Contohlah saya kan. Contoh dulu saya beli IPO mungkin sekali beli 20,000, 10,000 kan. Kalau kan rakan-rakan dah tengok saya punya ni modal dia kan. Mungkin untuk latest ni saya tak beli banyak. Mungkin saya akan beli dalam 5,000, 7,000 macam tu. Ikut risiko saya lah. Maksudnya mungkin lah modal sebenarnya 30. Tapi sebab market tak okey, so saya tak masuk banyak. Saya masuk 5,000, 7,000. Tapi mungkin rakan-rakan katalah korang modal dalam 5,000. Mungkin sebab rasa takut Muhammad pun tak masuk banyak. Masuklah. Tapi tak adalah saya cakap tak masuk. Masuk je. Cuma mungkin jangan besarkan modal. Kalau kata modal 5,000, maybe masuk 1,000, 2,000 macam tu. Sebab potensi tu masih ada. Cuma yelah disebabkan dia jadi medium risk, dia jadi porsi rugi pun sama naik ah. So kurangkan exposure, kurangkan modal sikit, tapi jangan jangan tak masuk. Sebab kalau kita tak masuk IPO sampai bila-bila kita tak pandai. Sampai bila-bila kita tak akan, yelah kita akan terlepas peluang lah. Kita akan terlepas peluang. Just bagi saya masuk je. Masuk cuma jangan besarkan modal. Kalau modal kita 5,000, 10,000, masuk separuh daripada modal tu. Maybe separuh 30%, 40%, ikut berapa yang rakan-rakan punya modal lah. So benda ni subjektif lah. Saya tak boleh bagi nasihat. Tapi apa yang saya boleh kata, masuk masuk ikut kurang exposure. Ikut persen lah. Macam saya sebut aja. Kalau saya modal dalam 30, saya masuk dalam, kalau persen berapa 30% kot. 30%, 40%. Macam tu lah. So saya masuk dalam 10,000, 7,000 macam tu. Okay. So kesimpulan saya macam tu lah. Market IPO still ada. Cuma just jangan masuk modal banyak sangat lah. Berapa banyak tu depend on masing-masing lah. Okay. Alright. Tapi jangan tak masuk langsung. Kalau jangan tak masuk sebab kalau tak masuk korang memang takkan belajar. Sebab banyak benda ni korang akan faham bila korang apply PO. Selagi masuk kelas tapi tak apply memang takkan faham. Bagi saya kena apply. Even kalau katalah kuku kan nak apply. Mungkin masuk modal RM1. Buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa. Tapi ingatlah kalau masuk modal below 500, below 300 lah. Below 300 biasanya memang takkan untung lah. Sebab dia ada cost broker kan. Tak balik modal lah biasanya. Tapi niat untuk belajar. Kalau kita modal kita nak masuk below 400, kita masuk dengan niat untuk belajar bukan niat untuk untung. Kalau untuk untung, masuk yang 1,000. Masuk yang 1,000, RM1,000, 500 ke 1,000 tu okey lah untuk untung. Kalau bawah 500 tu sebenarnya yang mudahnya tak payah beli pun tak apa sebab memang tak untung pun. Tapi kalau bawah 500 tu niat untuk belajar. Bawah 500 niat untuk belajar. Okay? So, itulah panjang pula kesimpulannya. Jadi saya rasa itu cukup. Dan even kalau ada apa soalan just WhatsApp je ataupun tanya dalam grup. Kalau saya tak balas ke, follow up balik lah. Kadang-kadang ada je yang mesej saya lupa nak balas. Sibuk saya ingat tak perasan nak balas balik. Itu je lah. Okay. So hopefully korang belajar sesuatu malam ni. Saya rasa itu je lah. Jadi tak ada apa dah. Saya pun malah nak tanya apa sebab dah 10.45 ni. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah syukur tak nas. Gimana kau bang? Okay. Wallahualam itu saja dari saya. Itu je lah malam ni.